5 hari lepas, kita dikejutkan dengan seseorang pelari daripada Japanese yang berjaya dapat top 3 dalam event Osaka Marathon 2025. Pelari Japanese ni nama dia Ryota Kondo. Dia dapat berjaya dalam sub 206 dan ini adalah salah satu dia punya marathon debut, berjaya pecah rekod all Japanese yang telah berjaya buat marathon debut dan dia paling pantas dalam 206. Berapa timing dia? 2 jam 05. Lepas tu dalam Osaka Marathon ni, dia salah seorang pelari pertama yang buat sub 206. Pelari lain tak pernah dapat sub 206. Biasa sebelum ni sub 207, sub 208 lah kan. Dia ni dapat top 3 tau. Nombor 2 waktu dalam 500 terakhir tu, dia sprint together dengan nombor 1 tau, daripada Ethiopian. Last 200 meter tu diorang berlari laju tau, macam each other kejar mengejar. Tapi tak boleh buat apa-apa lah. Yang nombor 1 tu Ethiopian, nombor 2 dia. Tapi apa aku nak katakan, dia memang fight gila-gila lah untuk dapatkan nombor 1 tu. Itulah orang kata Japanese punya spirit dalam marathon, sebab dia dah usaha. Korang boleh tengok dah macam mana Japanese punya semangat berlari dalam sukan ini memang gila-gila. Walaupun dia punya dari segi fizikal mungkin tak sama dengan Europe ataupun orang-orang Afrika dan sebagainya, tetapi diorang punya semangat dari segi latihan, walaupun Asia nak katakan tak boleh nak bersaing dengan Afrika ataupun Europe, tak boleh jugalah. Kiranya Japanese ni dalam sukan berlari dah sangat hebat lah. Mereka pun dah mula pandang Asia punya runner-runners ni, lagi pelari Japan lah. And then kalau ikutkan Ryota Kondo ni, dia dapat berjaya nombor 5 all time man list dalam marathon ini. Nombor 5 kot dengan marathon debut. Aku rasa lepas ni kalau dia berlari lagi untuk second time, aku rasa mungkin dia boleh buat pecah national record. Korang nak tahu tak berapa national record untuk Japan sekarang? Kalau ikutkan 2 jam 04 tau. Agak-agak tahun ni dapat tak pelari-pelari Japan yang dapat pecahkan national record tu? Aku rasa mungkin boleh dapat. Kita tunggu dan lihat. Jumpa lagi next video. Bye bye.